Tangga selar Istana Besar Johor baru sekali lagi menjadi saksi kepada penubuhan UMNO yang menyambut ulang tahun ke-80. Jika pada 11 Mei 1946, pemimpin UMNO berdiri dan bergambar bersama Sultan Johor almarhum Sultan Sri Ibrahim, 11 Mei 2026 pula menyaksikan Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim berkenan bergambar dengan pemimpin UMNO di lokasi sama. Berangkat sama mengiringi Seri Paduka Baginda adalah Tunku Mahkota Ismail, pemangku Sultan Johor. Keberangkatan Sultan Ibrahim disambut oleh Presiden UMNO yang juga Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi dan Menteri Besar Johor Dato' On Hafiz Ghazi. Sesi fotografi diadakan bagi mengenang sejarah penubuhan UMNO pada 11 Mei 1946 di Istana Besar pada zaman pemerintahan almarhum Sultan Sri Ibrahim hasil Kongres Melayu ketiga yang dipimpin oleh Dato' On Jaafar. Sementara itu, Ahmad Zahid berkata lokasi itu menyaksikan pemimpin Melayu berhimpun, menyatukan tekad dan keberanian untuk mempertahankan agama, bangsa, tanah air serta kedaulatan Raja-Raja Melayu. Jelasnya, sesi fotografi itu bukan sekadar untuk bernostalgia atau merakam gambar kenangan. Sebaliknya, untuk mengenang jasa generasi terdahulu, menginsafi harga sebuah perjuangan dan memperbaharui tekad bahawa amanah ini mesti terus dipikul dengan setia, berani dan penuh tanggungjawab. Ahmad Zahid turut merakam setinggi-tinggi junjungan kasih kepada Sultan Ibrahim atas limpah perkenan mencemaduli ke sesi fotografi yang penuh bersejarah.